Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah. Pertamanya syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini dapat sama-sama kita bertemu dalam program Cepat Quran episod yang ke-1286. Hari ini kita akan sambung daripada bacaan surah Al-Ghashiyah ayat yang ke-15. Ya. Kita akan baca daripada ayat 15 hingga akhir ayat yang ke-26. Jadi oleh itu kepada teman-teman yang ada Al-Quran, sila buka terus ke halaman muka surat 592. Yang tidak ada Al-Quran, tidak mengapa, terus tonton di paparan telefon anda. Saya bawakan sebentar saja lagi insya-Allah. Baik, sebelum kita mulakan, suka saya mengambil kesempatan ini menjawab salam pada anda yang masuk dan memberi salam dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Diharapkan dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah sebentar nanti dalam program ini seperti biasa kita jalankan secara interaktif. Jadi bagi yang ingin mengambil bahagian, saya persilakan Tuan untuk membuat permohonan anda sekarang ya dengan menekan ikon ini ada di bahagian bawah telefon masing-masing yang nak baca contoh daripada surah Al-Ghashiyah ini. Dan juga sekiranya tuan-tuan kenal sanak saudara, mungkin anak, cucu ataupun pasangan kita sendiri yang menghadapi cabaran baca Al-Quran, marilah kita sharekan live ini kepada mereka. Kita kongsikan, semoga dapat belajar sesuatu dan kita repostkan. Semoga ianya memberi manfaat kepada semua muslimin dan muslimat. Baik, tuan-tuan, kita bacakan dahulu, kemudian saya akan berikan peluang kepada anda yang ingin mengambil bahagian bagi membaca contoh-contoh yang kita bawa ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Sadaqallah. Sampai situ saja ayat pilihan kita untuk petang ini. Jadi yang ingin mengambil bahagian daripada ayat 15 kita baca pada petang ini tuan-tuan. Saya persilakan sekarang. Jangan malu, jangan segan tuan-tuan. Kita bertemu bukanlah untuk mencari salah. Kita bertemu adalah sama-sama untuk memperbaiki ibadah. Baik, insya-Allah saya persilakan. Saya persilakan sekarang. Yang ingin mengambil bahagian, jangan malu, jangan segan. Baik, yang pertama saya nak bagi kepada Puan Siti Minah. Terima kasih yang tap-tap skrin ya.
Yang belum lagi follow kami, ada button follow di atas. Anda baru lagi di awal pertemuan dalam program pengajian di Cepat Quran. Bersama-sama dengan saya Ustaz Izwan Ahmad, guru membimbing anda hari ini. Ya, saya persilakanlah siapa yang nak mengambil bahagian. Baik, kita sedang cuba untuk bersambung dengan Puan Siti Minah. Harap-harap dapat bersambung. Jika tidak mengapa tuan-tuan dan puan, kita cari pembaca yang lain, ya. Sambil-sambil itu yang baru masuk juga jangan lupa bantu saya, kita repost dan kita share. Sambil-sambil itu yang baru masuk juga jangan lupa bantu saya, kita repost dan kita share. Sambil-sambil itu yang baru masuk juga jangan lupa bantu saya, kita Assalamualaikum. lain tak cantik tuan-tuan. Suara ni berulang-ulang. Puan Siti Minah sekejap lagi boleh cuba semula. Pada Puan Siti Minah sekejap lagi cuba semula. Saya nak bagi pada pembaca seterusnya, namanya Badariah Makdum. Badariah Makdum. Ustaz, malam tadi belajar apa ya? Tu dia tuan-tuan. Siapa yang ikut pengajian malam tadi? Apa tajuk kita? Semalam tuan-tuan kita belajar tentang bacaan gharib dalam Al-Quran, tuan-tuan. Jam 9.30 malam kita belajar bacaan gharib dalam Al-Quran. Tajuknya naqal, tuan-tuan. Naqala yunaqilu. Naqal tu memindahkan maksudnya, tuan-tuan. Ya. Memindahkan. Yang dipindah adalah pada baris daripada huruf hamzah kepada lam, daripada perkataan al-ismu kepada lismu. Ya. Jadi semalam tuan-tuan, siapa yang terlepas pengajian semalam, pastikan tonton semula. Farhan. Baik tuan-tuan, sekejap ya, kita cari lagi pembaca seterusnya. Farhan, pastikan video pengajian yang malam, yang asas tu, semuanya dinaikkan ke grup support Ahli Cepat Quran. Ya. Baik tuan-tuan, siapa yang terlepas pengajian-pengajian daripada program asas yang malam itu, saya minta kita punya sahabat kita, Encik Farhan, untuk naikkan di sana. Jadi anda boleh tonton juga di sana sebagai siaran ulangan. Ya. Pastikan tonton tuan-tuan. Baik, kita cuba dapatkan Miza. Baik, kita nantikan tuan-tuan Miza. Bagi salam, kenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama dan daripada mana? Saya Rosmiza daripada Pasir Putih, Kelantan. Baik, terakhir baca dengan saya bila? 2 bulan lepas. 2 bulan lepas. Ada teguran tak? Ada. Di mana? Teguran salah huruf, salah baris. Baik, insyaAllah semoga kali ini kesalahan yang sebelum ini tidak berulang lagi ya. InsyaAllah. Dengarkan bersama-sama, dipersilakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthuthah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa suqihat. Lagi. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Baik. Yang terakhir sebutan teguran saya pada huruf dot kah? Yalah, dot kita. Baik, huruf dotnya belum tepat lagi bunyinya. Di. Cuba da. Di. Du. Du.
وإلى الأرض كيف سطحت. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Alhamdulillah dah okey. Dah okey. Itu dia. Jangan tukar-tukar lagi. Maintain di situ. Nanti praktis dhadidubat. Dhadidubat. Dubat. Nanti praktis itu. Ya sudah okey dah. Yang terakhir itu contohnya. Ya. InsyaAllah. So kita harapkan semoga lepas ni puan buat pengulangan berulang-ulang kali pada huruf ba itu. Sudah boleh sebenarnya. Cumanya kadang-kadang dia terbawa cara lama kita nak sebut itu. Ya. Baik, kita teruskan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Okey, sekarang sudah perfect, cantik bunyi dotnya. Ya, teruskan. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaytir. Illa man tawalla wa kafar. فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم Sekali lagi. إن إلينا إيابهم. Okey, kenapa saya suruh ulang? Sebab nun tu, sebab na tu tak sampai 4 harakat. 5 harakat. Ya. Sekarang kali kedua sudah okey. Teruskan. Ya Allah. Thumma inna alaina hisabahum. Baik, alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Sadaqallahu azim. Kalau sebelum ni ada kesalahan tertukar baris, kali ini tidak ada kesalahan itu. So, artinya bacaannya sudah naik ke satu peringkat yang lebih baik, ya. Dan huruf dot juga 2 kali yang terakhir puan baca tadi, dua kalinya disebut dengan bagus sekali, ya. Dan ada satu kesalahan baru tadi terlepas pandang pada mad jaiz mufasil yang itu. So diharapkan next time kalau baca lagi, kalau boleh kesalahan itu telah pun diatasi, ya. InsyaAllah. Untuk masa ada, insyaAllah untuk buat lagi. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, semoga dapat belajar sesuatu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, ada tak lagi di kalangan anda yang ingin menyemak bacaan? Atau saya persilakan, jangan malu, jangan segan, ya. InsyaAllah semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita cari lagi membaca seterusnya. Saya cuba dapatkan sekali lagi, kita tengok macam mana ya Puan Siti Minah. Tadi dia dah dapat bersambung kita tapi line tak cantik. Saya cuba sekali lagi bagi Puan Siti Minah. Baik, sila bagi salam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cuba boleh. Ya, nama dan dari mana? Oh, Siti Minah, Pasir Putih. Siti Minah, Pasir Putih. Baik, silakan. Nak baca petik tak boleh. Malam petik, tengah hari petik tak boleh. Ni mana boleh ni? Rezeki. Dengar je lah. Dengar ya. Dengar, tengok tu orang baca ya. Baca tak boleh. Ini pertama kali baca ke dah pernah baca? Rasa macam pernah baca. Baca dah lama dah duduknya. Belum puasa sekali kau rasa 2 kali baca. Duduk lagi. Lepas puasa ni baru boleh. Baik, alhamdulillah. Silakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Pakai gigi palsu ke? Tak ada gigi. Gigi tak ada langsung. Tak ada gigi langsung. Baru nak tumbuh deh. Tahu nak tumbuh, tak tumbuh dah. Nanti pasal gigi palsu. Tak boleh pakai gigi palsu. Tak boleh pakai.
Pas makan gua makan kalau nak makan daging korban gua nak buat ni tumbuk-tumbuk. Makan gitu lah. Telai deh. Telai. Kemak telai. Gelup masuk. Pakai berai mulut motor. Potong halus-halus boleh. Potong cicit. Boleh. Apa yang senyap tu, bunyi suara mulut tak gerak kan? Bunyi suara mulut tak gerak. Ustaz senyap. Saya memang baik tu sama-sama. Kecek tapi mulut tak gerak. Sama-sama gandok keli lah ke mana tu gerak dok. Mungkin ada masalah internet tahu apa nak comel tu. Ya tak comel lain. Dia jumpa Puan Siti Minah comel dah. Dia kata dia tak comel tak apa. Puan Siti Minah comel dah. Ya lah kau comel dah. Tengok tak comel. Silakan. Dan tak gigi tak comel lah. Bismillahirrahmanirrahim. ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم Sadaqallahul Allahul Azim. Dengar kodok saya baca, dengar. Masya-Allah dengar. Senyap tu. Senyap dah baca comel. Baca comel, orang comel. Ada Dia orang kata gigi tak tumbuh lagi. Boleh baca support tu dah kira hebat lah. Dalam gigi tak ada apa boleh baca comel support tadi. Kira kata kemas. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih mengambil bahagian, insya-Allah. Ya. Assalamualaikum. Jadi jimatlah hidup Cik Siti Minah. Buru gigi tak gaduh beli dah, ubat gigi tak gaduh beli dah, jimat situ. Lama dah tak pakai bulu gigi. Jimat deh. Lama dah. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Payah nak berkenik apa lah. Jangan ditutup lah nak baca macam ni. InsyaAllah ada rezeki dapat bersambung. Baik, Ada alhamdulillah tuan-tuan. Kita cari lagi. Pembaca seterusnya kita bagi kepada Umi Kalsum. Tuan-tuan yang baru masuk duduk dengan tenang, buka Al-Quran muka surat 592 surah Al-Ghashiyah ayat yang ke-15. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Makcik daripada Kuantan. Makcik Umi Kalsum daripada Kuantan. Baik, Makcik Umi Kalsum. Bila last baca dengan saya? Makcik rasa tahun lepas lah kot. Ada Sebelum teguran puasa. Ada Ada apa-apa? makcik sesuka tinggal. tertinggal huruf? Tertinggal huruf. Baik. Sebab apa tinggal dia? Sian Tak dia. tahu makcik selalu baca macam tu, suka tinggal. Ya, tak apa, insya-Allah lepas ni jangan tinggal-tinggal lagi. Sian kat dia. Ya. Makcik selalu tinggal huruf. Ustaz, makcik tadarus bulan puasa kemarin pun makcik suka tinggal huruf. Tak apa, Kawan-kawan itu tak nak gelak. yang tu yang berlalu. Benda yang berlalu kita tak boleh patah balik dah. Tak boleh Kita pastikan hari ni dan ke depan tak tinggal lagi. Dia macam mana nak buat untuk tak tinggal lagi, tuan-tuan dan puan? Saya selalu pesan kepada anda, kalau ada kesempatan
rakam bacaan anda sendiri. Ambil dalam contohnya kalau surah Al-Ghasyiyah ni ayat dia pendek-pendek, ambil dalam 2-3 ayat, baca, rakam. Kemudian sekali replay balik, dengar balik. Ada tak tertinggal huruf? Makcik ada tak? buat tu Ustaz. Buat teruskan. Buat setiap hari. Buat setiap hari insya-Allah dalam tempoh 3 bulan. Dalam tempoh 30 hari. Buat setiap hari. InsyaAllah kita tengok nanti perubahan dia macam mana. Jangan selang-selang. Jangan ada mood, hari ada mood baru buat, hari tak ada mood tak buat. Boleh tak? Tak berapa nak dengar lah Ustaz. Tak apa-apa dengar lah budak duk menangis belakang tu. Kak jangan pergi nak teriak Kak. Baik, Makcik ni duduk dalam bilik sebenarnya Ustaz. Tapi dengar juga mereka duduk bising kat luar tu. Yalah, tak apalah dapat macam mana. Baguslah ada budak-budak, ada teman. Cucu balik, raya tak balik-balik lagi. Jangan duk halau mereka balik. Tak apalah daripada duk lama lagi pun. Happy kan mereka lah. Aduh, tak boleh. Dah tua-tua macam ni lah. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cuba sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey. Saya nak bagi tahu apa? Pada perkataan tu, a'udzubillah, la, jangan billah, la tak mau. Jangan a'udzubillah, tak mau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, jangan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lidah tu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekarang lebih baik. So ingat di situ tuan-tuan puan ya. Lam baris fathah bunyi la bukan le. Mim baris fathah bunyi ma bukan me. Baik, teruskan pada ayatnya. Wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthusah. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت Ulang balik. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. Itu dia. Salah. Itu dia. Puan baca kuliqat. Kalau puan baca kuliqat, ini dia. Perkataan itu, ya, kita lihat pada perkataan itu tuan-tuan puan. Perkataan ini. Khuliqat. Ya, khuliqat. Yang puan baca ini. Makcik baca apa? Makcik baca ku. Ni, makcik baca yang ni. Huruf qaf. Yang ini huruf kha, khu. Bukan ku. Faham maksud saya? Okey, faham. Patutnya di sini bunyi Faham. afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Bukan khuliqat. Itu dia. Bukan huruf ni. Khuliqat. Okey, cuba sekali lagi. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. Okey, ambil pensil, garis dulu. Artinya apa? Selama ni baca Al-Quran, tertukar huruf pada huruf kha dengan qaf. Mungkin tak sedarkan ada kesalahan itu. Sekurang-kurangnya hari ini kita dah kenal pasti ada satu titik kelemahan di situ. Nanti insya-Allah perbaiki. Baik, kita teruskan. وإلى السماء كيف رفعت.
Sama tu ni, sama tu mat wajib mutasil tu. Nampak tak ada tanda mat atas alif tu? Nampak Ustaz. Ya, jangan baca dua saja. Wa ila samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat fazakir innama anta muzakkir. Sebentar. Okay. Ada nampak tak tu nun sabdu tu? Nampak? Okey, kalau nampak hukum apa dia? Makcik tak pandai hukum lah Ustaz. Yang makcik tahu ni masuk dengung 2 rakaat. Di sini kena dengung 2 harakat wajib al-gunnah. Tulis tu, tulis. Kena panjang tu. Jangan baca tak panjang. Tadi baca tak cukup panjang tadi. Makcik baca innama sepatutnya. Fadzakir innama itu panjang kan? Okay. Makcik baca lain Fazakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir inna illa man tawalla wa kafar Lagi. illa man tawalla wa kafar. Saya dah tegur tadi tu. Mana? Pendek lagi. Bukan soal pendek pula kali ni. Saya sebutkan dengar. huruf tu. Jangan baca illa man tawalla la bukan la. Yang saya tegur tu ambil pensel garis dulu. Artinya ada kelemahan pada huruf lam baris fathah. Illa man tawalla wa kafar. Okay. Illa man tawalla wa kafar فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا. Tak panjang. Makcik baca lagi sekali. Summa inna alaina hisabahum. Sadaqallahu alaihi. Allahul azim. Baik, alhamdulillah. Kali ini tidak berlaku kesalahan tertinggal huruf. Alhamdulillah, artinya sudah lebih disiplin berbanding sebelum ini, ya. Cumanya yang berlaku kesalahan hari ini adalah tertukar huruf antara huruf kha dan huruf qaf, ya. Baik, nanti hati-hati ulang balik kedua-dua huruf tersebut. Makcik kan Ustaz? Dan juga praktiskan pada huruf lam berbaris fathah, mim berbaris fathah, juga nun yang bersabdu. Ya. Itu Makcik baru kenal huruf kha dengan huruf kha. Sebelum ni makcik baca sama aja Ustaz. Baik, alhamdulillah. Sekarang sudah okey. Yang ulang tadi tu dah okey. Bila ulang tadi tu dah okey. So artinya ada sesuatu yang makcik dapat pelajari dengan mengikuti pengajian bersama-sama dengan kami di sini. Alhamdulillah, tahniah saya ucapkan. Ustaz, makcik nak minta satu Ustaz. Makcik nak minta Quran yang ada terjemah. Nak minta? Ya. Makcik nak belilah Ustaz. Abang lah nak minta dengan nak beli dua perkara yang berbeza antara orang nak. Kalau nak Bukan yang Ustaz baca sekarang ni, yang Ustaz tunjuk pada hari bila yang ada terjemahan situ. Bila kita baca dia ada terjemahan kat situ. terjemahan bawah ayat dia tu. Kalau tak silap makcik, hari tu harga dia 70 kot. Dia kalau ikut yang tu harga dia 80. Tapi mungkin waktu tu ada voucher. Masa tu Ustaz tengah promosi. Ni yang saiz A4 ni. InsyaAllah nanti hari ni belum sampai lagi tuan-tuan, kita dah order dah. InsyaAllah akan sampai 1-2 hari ni.
Kalau dah sampai nanti saya buka ya, saya bagi tahu di beg kuning. Makcik dah ada ambil dah satu dengan Ustaz Zul. Makcik pergi kat sana, makcik ambil satu yang harga dia 55 tak ada makcik. Lepas tu makcik tak lagi satu. Yang tu tak ada terjemahan. Yang 55 ya. tu ayat saja. Makcik nak yang terjemahan. Baik, kalau yang tu nanti kalau dah sampai saya bagi tahu semula no. Okey. Baik, insya-Allah. Bagus, bacaannya sudah semakin baik. Alhamdulillah. Praktis lagi nanti, praktis lagi. Percaya pada diri tuan-tuan dan puan. Yang penting anda percaya pada proses pengajian ini, percaya kepada diri dan yakin pada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan perjalanan pengajian, nanti kita jumpa lagi. Dah lama mengaji ni Ustaz tapi tak berhenti. Tu saja aja. Okeylah tu, ada perubahan ya. Biasalah mengaji di usia lanjut ni macam tu lah, slow-slow dapat. Ya, tapi alhamdulillah ada perubahan di situ. Makcik mengaji ni suami makcik yang ajar. Alhamdulillah, untung dapat suami yang baik boleh bimbing. Semoga kekal hingga ke syurga. Tak, dia dah meninggal Ustaz, dah 10 tahun. Yalah, maksud saya nanti di syurga nanti boleh jumpa balik. Kan tak mau jumpa dah. Tak Ustaz. Manusia yang paling baik di dalam dunia ni bagi makcik. Itulah. Dia yang ajar makcik mengenal Al-Quran. Itu dah saya doa tu. Saya doa tu nanti boleh jumpa semula dengan pakcik di syurga. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan. 10 tahun tuan-tuan puan terpisah disebabkan ajal yang telah sampai, tapi insya-Allah Allah pertemukan nanti semula ya. Siapa yang kematian insan yang tersayang, sama ada suami, ibu ayah, anak, ahli keluarga, kawan-kawan, insya-Allah kita doakan semua diampunkan Allah dosanya dan diberikan nikmat syurga, insya-Allah dapat kita berjumpa lagi. Ya. Saya di kematian ayah pada usia 12 tahun, tuan-tuan. Ya. Sudah puluhan tahun. Tapi kenangan itu pasti terpahat, tuan-tuan. Ya. Saya doakan anda juga dan ahli keluarga yang tersayang menjadi ahli syurga, tuan-tuan. Disitulah kampung halaman, tempat asal, tuan-tuan, tempat asal Nabi Adam dan istrinya, ibu kepada kita seluruh manusia, Sayyidatina Hawa, tuan-tuan. Kalau digambarkan Allah di dalam Al-Quran, kenikmatan yang menanti ahli syurga, tuan-tuan dan puan, tak dapat terbayangkan dengan kata-kata. Tidak ada mata yang pernah melihat, tidak ada telinga yang pernah mendengar. Tapi nikmat yang dijanjikan, tuan-tuan dan puan, lebih daripada apa yang dapat kita gambarkan. Semoga itulah tempat pulang kita nanti. Kita cari lagi pembaca seterusnya. Kepada anda yang ingin mengambil bahagian, saya persilakan. Jangan malu, jangan segan, tekan ikon ini ya. Dan boleh tak tuan-tuan bantu saya, kita share dan kita repostkan live ini. Saya nak bagi pada Singsan Karim. Singsan Karim. Baik, sila bagi salam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, nama dan daripada mana? Saya nak tanya Ustaz, surah apa? Surah pilihan kah? Ya, surah pilihan kita hari ini Al-Ghashiyah ayat 15. Oh, Al-Ghashiyah. Saya pun belum ada. Saya sekejap saya cek. Al-Ghashiyah 592. Sekejap. 400. Muka surat sekejap. Muka surat 500. Bukan saya aja. 592. 592. 532 ya. 592. 999. Ya. Kenalkan diri, nama dan daripada mana? Nama saya
Haji Sinsan bin Haji Karim. Saya berasal dari Sabah. Dari Sabah. Baik, ini pertama kali mau baca sama saya. Ya, pertama kali. Baik, selamat datang ke program pengajian cepat Quran pada Haji Sinsan ya, dan jemaah semua. Ada tak lagi teman-teman kita yang lain daripada Sabah ataupun daripada Sarawak yang sedang menonton live kali ini? Saya jemput siapa sahaja untuk mengambil bahagian. Seperti sahabat kita Haji Sinsan tuan-tuan pertama kali membaca pada petang ini dengan kita di cepat Pertama Quran. kali. Silakan. 592 saya Ayat ke saya umur 15. saya dah 70 tahun. Umur 70 tahun. Sekejap okey. 92 surah Al-Ghasyiyah. Okey, saya baca Ustaz. Ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15, okey. Wa namariqu masfufa. Wa namariku, okey. Seolah saya baca Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa namariku masfufah. Sebentar. Ya. Ku nak kemas ni jangan lambat bergerak. Jangan baca wa namariqu mas. Jadi lambat bergerak. Dia kena wa namariqu masfufa. Wa namariku masfufah. Wa dharabi maisusah. Bukan mai tu. Mab, huruf ba. Ya. Wa dharabi mabsusah. Wa dharabi mabsusah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Baik, kalau begitu dikira lancar ke tak lancar? Mungkin tak lancar. Okey, kalau tidak lancar, kalau nanti Haji baca sendiri di rumah, kalau begitu jadinya pastikan diulang semula sampai bunyinya Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Okey. Afala Jangan No. Jangan excited. Bukan ya, bukan ain itu hamzah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Jangan lambat nak bergerak ke bat tu. Nusibat. Okey. Nusibat. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bukan qai ni. No. Bukan qai tu. Kaifa. Kaf bari fathah bunyi ka. Kaifa. Kai. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta muzakkir. Innama tu mak jaiz mufasil, kena panjangkan tidak kurang 4 atau 5 harakat. Ambil pen, ambil pensel, tulis dulu. Ambil pensel, tulis dulu. Ya. Dan kesalahan yang kedua berlaku pada perkataan muzakkir. Ra di sini bila waqaf tuan-tuan dia dibaca Ra di sini bila waqaf dibacakan dengan tarqiq ataupun nipis tuan-tuan puan. Jangan baca tebal, jangan baca muzakkir. Jangan baca muzakkir, itu muzakkir. Sekali lagi. Fadzakir
Kir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar Jangan for. fayu'adz Sat. Fa baris fathah bukan bunyi for. Fa baris fathah bunyi fa. Wa fa kafaru. fa illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul azabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sadaqallahu azim. Baca alif Ustaz. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Bagus bacaan Haji Singsan ya. Alhamdulillah. Teguran saya ada beberapa saja lagi. Jadi hati-hati. Sempat tak garis di mana teguran saya tadi? Sempat tak gariskan di mana silap? Sempat, tapi saya faham yang Ustaz Tagur. Saya akan perbaiki dari boleh segi nanti dapatkan mahras ya. pensil. Kalau boleh nanti dapatkan pensil, gariskan. Jangan tak garis. Sebab apa, kita Ya, kena nanti kenal saya sedia dengan pensil. benar. Kita kena kenal dengan benar kesilapan kita. Antara teguran saya tadi ada beberapa kali pada sebutan huruf berbaris fathah. Dan juga ada satu tadi tegurannya pada Mat Jais Munfasil yang sepatutnya dibaca panjang tadi, tidak panjang. Ya. Baik, alhamdulillah, semoga ada sesuatu yang dapat dipelajari. Jangan lupa follow kami. Dah follow belum Cepat Quran? Saya sudah. Alhamdulillah. Dah follow. Alhamdulillah. Lama saya follow, tapi baru hari ni saya dapat new live. Alhamdulillah. Kita bersiaran tuan-tuan dan puan Setiap hari apa Ustaz belajar? Kita bersiaran setiap hari Jam? jam 10 pagi, jam 2 petang dan jam 9:30 malam. Kalau anda tak sempat untuk mengikuti kesemuanya, ikutlah salah satu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Jadi nak saya tanya, kalau Ustaz bersiaran, surah ini akan maju ke depan? Akan maju Dia ke ikut depan. urutan? Iya. Okey. Ya. Okay. Tapi yang malam pengajian lain pula. Yang pagi pengajian lain pula. Tidak sama. Malam yang pagi lain surah. Ada yang waktu kita belajar daripada buku asas. Sekarang ini pagi kita belajar daripada buku asas, tuan-tuan dan puan. Untuk program petang ini kita akan habiskan, khatamkan juzuk 30 ni dalam beberapa ketika lagi, tuan-tuan dan puan ya. Ni pun sudah sampai juzuk yang ke-30. Habis je Al-Quran ni, tuan-tuan dan puan. Saya nak ambil kesempatan untuk bersama-sama dengan anda sekali lagi kita go through daripada buku asas muka surat pertama ni. Kalau nak belajar daripada asas dan daripada nak belajar hukum tajwid satu persatu, kita ada 3 bahan bacaan yang akan kita gunakan dalam program asas tersebut. Saya jemput siapa yang belum daftar untuk mendaftar, tuan-tuan dan puan. Nanti buku-buku ni akan kami hantar kepada anda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Berapa harga buku dia? Ya. Salam. Apa dia? Berapa harga buku tu? Buku tajwid tu berapa harga ada? Tuan-tuan dan puan, untuk mendaftar ke program pengajian ini, kami akan berikan bukan sekadar buku asas dan buku tajwid. Anda akan dapat ikuti siaran langsung, kita kupas dan bacakan buku ini bersama-sama. Anda akan dapat akses penuh kepada rakaman video buku asas dan buku tajwid ini dan banyak lagi. Semua itu tuan-tuan dan puan, yuran pengajiannya hanya sekali untuk seumur hidup sebanyak. Sekarang ini kita bagi tuan-tuan dan puan promosi daripada 300, kita hold dahulu. Sebelum ni kita dah naikkan sekejap tuan-tuan dan puan, tapi ramai yang menghubungi saya minta, Ustaz, boleh tak saya minta tangguhkan tuan-tuan dan puan, kita naikkan kepada RM97 sekali seumur hidup. Kalau berminat nanti dipersilakan ya.
Jadi kalau saya berminat, Boleh daftar. Boleh macam mana daftar saya di- dapat invoice dan membayar? Saya dari Sabah. Tak, boleh buat order di beg kuning. Sekejap lagi di akhir pengajian saya buka. Nanti Ya. duit tu belum tak, tuan-tuan dan puan, anda boleh buat COD juga. Tapi saya tak pasti untuk Sabah dan Sarawak ada buka COD ataupun tidak. Ya. Tapi Baik. semoga tidak membebankan. Hanya dengan RM97 tuan-tuan dan puan, anda bukan saja dapat buku, anda akan dapat rakamannya, anda akan dapat siaran langsung bersama-sama dengan kita dan banyak lagi keistimewaan-keistimewaan lain kita berikan. InsyaAllah, anggaplah itu sebagai satu... Kalau dari Sabah kita bayar online. Oh, bayar online, kena bayar online. Baik. Boleh buat order. Biasa dia online. Siapa yang nak daftar boleh daftar. Saya buka beg kuning dalam beberapa minit aja lagi. Sekarang pun 2.55. Kita biasanya tuan-tuan kita ambil pembaca sampai dalam jam 3 petang. Selepas itu saya buka pendaftaran. Ya. Baik, terus tonton bersama-sama dengan kami. Sekejap lagi dalam beberapa minit saya bukakan pendaftaran. Assalamualaikum. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, Alhamdulillah. Kalau ada juga yang lain selain daripada sahabat kita Haji Simsan tadi ingin mendaftar, saya silakan tuan-tuan. Yuran pendaftaran kita kurangkan daripada 300 kali seumur hidup untuk tempoh ini tuan-tuan. Sampai bila tempoh ni saya belum tahu lagi lah. Setakat ni tuan-tuan, siapa yang berminat daftar hari ini hanya RM97. Itu dah termasuk kos buku tu tuan-tuan. Baik, hanya sekali untuk seumur hidup. Saya ni memikirkan untuk mempermudahkan semua tuan-tuan. Saya boleh saja mengenakan yuran setiap bulan, tetapi saya buat keputusan tidak mengapa. Demi teman-teman, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran yang mana yang nak mengaji, kerana ada di kalangan yang nak mengaji ni tak ada kemampuan. Kalau saya nak buat yuran setiap bulan, mereka tak mampu untuk membayarnya. Jadi tak apa, saya berkorban untuk anda tuan-tuan. Baik, saya cari lagi pembaca seterusnya atau bagaimana tuan-tuan. Ada masa 5 minit lagi. Kita cuba dapatkan pembaca seterusnya. Namanya tuan-tuan dan puan ialah Airus. Seorang lagi mereka kata, seorang lagi boleh. Untuk anda semuanya boleh tuan-tuan dan puan. Untuk anda semuanya boleh insya-Allah. Baik, tak dapat bersambung. Kita cari yang lain. Baik, kita bagi kepada pembaca seterusnya. Kita bagi kepada Hani. Baik, sama-sama kita nantikan tuan-tuan. Hani. Siapa yang nak baca saya persilakan. Jangan malu, jangan segan tuan-tuan. Yang nak baca saya persilakan. Baik, tak dapat bersambung. Kita cari yang lain tuan-tuan, tidak mengapa. Tuan-tuan, doakan semoga sahabat-sahabat kita yang mana tengah mengaji ni dapat belajar bersama-sama, dapat faham, dapat amalkan. Nur Hasnida Muhammad Yu. Mungkin Muhammad Yusuf pun no? Nur Hasnida. Baik, kepada teman-teman yang belum lagi ada kad makhraj ni tuan-tuan, saya sarankan semua daripada anda untuk memiliki kad makhraj dan sifat huruf ni tuan-tuan. Pastikan anda simpan kad makhraj dan sifat huruf ni dalam Al-Quran. Kalau nak baca, kalau keliru terus rujuk di sini. Macam mana? Kenapa? Tak ada Quran ni. Baik, puan nak baca ke tertekan? Tertekan, maaf. Tertekan tidak mengapa. Nanti cuba lagi. Okey. Assalamualaikum. Tertekan. Baik, sahabat kita tertekan. Kalau dah tertekan, tidak mengapa. Adakah yang nak kad makhraj ni tuan-tuan? Kalau ada nak, yang saya buka sekejap lagi tuan-tuan. Saya nak bukakan pendaftaran sekejap bagi mereka yang nak belajar mengaji bersama-sama dengan kami tuan-tuan. Saya persilakan. Jangan malu, jangan segan. Ya.
Siapa yang nak daftar belajar, silalah tuan-tuan dan puan. Yuran pengajian hanya sekali untuk seumur hidup tuan-tuan dan puan. Ya. Baik. Hari ini ada sempurna dengan birthday mega sale tuan-tuan dan puan. Saya tak pasti ada voucher ke tidak TikTok bagi. InsyaAllah, siapa yang berminat untuk belajar mengaji dengan kami daripada asas tuan-tuan dan puan, apa lagi ditunggu, apa lagi dinanti. Tuan-tuan dan puan, insyaAllah saya cuba untuk membantu anda dalam perjalanan yang istimewa bagi anda tuan-tuan dan puan. Perjalanan anda untuk memahirkan diri membaca Al-Quran ini satu perjalanan yang sangat mulia tuan-tuan dan puan. Jadi saya berharap sangat kalau tuan-tuan dan puan sudi menjadikan saya dan Cepat Quran ini sebahagian daripada perjalanan kisah hidup anda. Yang ingin belajar mengaji Al-Quran daripada asas, saya jemput tuan-tuan dan puan yang belum daftar. InsyaAllah dalam masa terdekat kita habiskan juzuk 30 ni. Hari ni pun dah sampai surah Al-Ghashiyah. Habis saja tuan-tuan dan puan, kita buatlah majlis khatam yang simple-simple, kita baca doa. Selesai yang tu, kita baca daripada buku asas ni, buku tajwid ni. Saya anggarkan maksimum mengambil masa dalam 2 bulan untuk habiskan buku asas, buku tajwid dan juga nota tajwid ini tuan-tuan dan puan, ya. Jadi insya-Allah dalam tempoh 2 bulan, kemudian habis itu kita sambung baca Al-Quran balik daripada juzuk pertama, daripada suratul Fatihah, daripada Al-Baqarah tuan-tuan dan puan. Siapa yang sudi bersama-sama dengan saya, kita mengaji hari-hari tuan-tuan dan puan. Kalau nak, saya persilakan. Boleh buat pendaftaran. Jangan malu, jangan segan, ya. InsyaAllah kita bantu sama-sama. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, selain daripada itu, kita ada yang terbaru, insyaAllah akan bermula hari Jumaat, akan datang ni tuan-tuan dan puan, program bahasa Arab. Program bahasa Arab akan bermula tuan-tuan dan puan dalam beberapa hari saja lagi. Siapa yang nak join, tuan-tuan dan puan, jangan bertangguh. Sebab apa saya punya beg kuning ni dia tak bergerak. Tuan-tuan dan puan, Sat noh. Dia tak bergerak. Maafkan tuan-tuan dan puan, tadi saya tak tahu apa sudah jadi. Apa sudah jadi tadi? Saya pinkan semula untuk pendaftaran tuan-tuan dan puan. Siapa yang nak daftar belajar bersama-sama dengan kami, insya-Allah jangan ke mana-mana. Dan juga untuk pengetahuan anda yang mana yang nak join program bahasa Arab, saya dimaklumkan semalam oleh Ustaz Taufik, untuk bahasa Arab tuan-tuan dan puan hanya tinggal kurang daripada 100 tempat. Artinya Ustaz bagi tahu saya buku yang ada pada stok dia kata untuk buku bahasa Arab kita gunakan ada buku khusus tuan-tuan dan puan. Ini dia. Buku ini dia kata tidak sampai 100 yang tinggal. Jadi saya tak tahu berapa yang berbaki. Kalau anda berminat nak belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dengan lebih baik, untuk menguasai waqaf ibtidak dengan lebih baik tuan-tuan dan puan, jangan ke mana-mana, buat pendaftaran selepas ini. Kelas yang pertama akan bermula hari Jumaat nanti tuan-tuan dan puan. Hari ini dah hari Isnin. Jadi kita ada hari Selasa, Rabu, Khamis. Ada 3 hari lagi. Siapa yang nak daftar silakan tuan-tuan dan puan. Yuran pendaftaran untuk program bahasa Arab itu pun sekali seumur hidup. Anda akan diberikan dengan buku. Anda akan diberikan dengan video rakaman buku tersebut. Dan bonus dia, Ustaz Taufik akan buat siaran secara langsung live dengan kita seminggu sekali di page Fatihah. Kalau ada di kalangan anda yang belum lagi daftar ke program bahasa Arab itu, saya alu-alukan tuan-tuan dan puan. Sekarang ni kita buka pendaftaran untuk keahlian cepat Quran dahulu, ya. Baik, insyaAllah jangan ke mana-mana yang ingin belajar bersama-sama dengan Ustaz Zul Helmi. Ustaz Zul ada hari ini tuan-tuan dan puan. InsyaAllah dia akan bersama-sama dengan anda sebentar saja lagi, ya. Baik, alhamdulillah. Okey tuan-tuan dan puan, saya nak buka untuk kad makhraj. Untuk kad makhraj tuan-tuan dan puan. Siapa yang nak kad makhraj saya persilakan tuan-tuan dan puan. RM1.90 Kita ada 2 saiz. Yang ni saiz A4. Kita ada juga saiz A3 tuan-tuan dan puan. Kita ada saiz A3. Tapi A3 ni kita buat 2 keping. 1 keping kad makhraj, 1 keping kad sifat huruf. Di belakang dia kosong. Kenapa? Kerana ini untuk anda tampalkan di dinding.
Mungkin ada di kalangan anda guru-guru Al-Quran di luar sana yang ingin menggunakan kad makhraj ini untuk berkongsikan dengan para pelajar anda, tuan-tuan dan puan. Jangan lepaskan peluang. Yang ni kita buat dengan luminate, ada plastik di tepi dia, tuan-tuan dan puan, depan dan belakang. Jadi insya-Allah kalau tertumpah air, kalau terconteng, tidak mengapa, ambil kain lap sahaja. Ya. Siapa yang nak, yang ni saiz A3, kita ada juga saiz A4, tuan-tuan dan puan. Baik, alhamdulillah. A3 sama harga Ustaz. A3 mahal sikit, tuan-tuan dan puan. Pertama dia saiz besar. Keduanya dia pakai luminate, ada plastik di sini, tuan-tuan dan puan. Kos dia lebih sedikit, tuan-tuan dan puan. Yang ni RM9.90. Yang ni RM9.90. Yang ni kalau tak salah saya RM29.90. Ya. Yang ni siapa yang nak boleh dapatkan, tuan-tuan dan puan, ada di beg kuning. Baik, alhamdulillah. Saya nak buka pendaftaran untuk kelas bahasa Arab sekejap ya. Siapa yang nak join kita, nak mengaji bahasa Arab, tuan-tuan dan puan, daripada asas, saya persilakan. Tuan-tuan dan puan, semalam kita ada bagi sale untuk kita buat jualan harga lelong untuk tudung, tuan-tuan dan puan. Siapa yang nak tengok tudung tu, kita bagi daripada harga RM25 kepada RM20 sahaja. Tunggu, jangan ke mana-mana. Siapa yang nak daftar kelas bahasa Arab, tuan-tuan dan puan, saya persilakan. Yang saya pin sekarang itu kelas pengajian Al-Quran ya. Kelas pengajian Al-Quran. Kalau anda nak join kelas bahasa Arab, tuan-tuan dan puan, dia sebenarnya ada dua package. Ada package yang buku sahaja, tapi saya tak sarankan anda ambil yang buku sahaja sebab nanti anda nak baca sendiri tak faham. Eloklah anda ambil yang package combo, tuan-tuan dan puan. Dia bukan sahaja datang dengan buku, dia datang dengan video sekali. Dia datang dengan video. Video akan diberikan kepada anda nanti bagaikan menonton Ustaz sedang menerangkan buku ni di hadapan anda. Dan ada bonusnya, Ustaz Taufik akan bersiaran secara langsung dengan kita seminggu sekali di page Cepat Quran. Tuan-tuan dan puan, saya dimaklumkan oleh Ustaz Taufik, dia kata buku ni dah tinggal tak sampai 100. Jadi siapa yang nak join mengaji bahasa Arab ni, tuan-tuan dan puan, eloklah kalau kelas yang pertama nanti buku ni dah ada di tangan anda, tuan-tuan dan puan ya. Boleh COD. Kalau duduk di Semenanjung, tuan-tuan dan puan, anda boleh COD ya. Di Sabah dan Sarawak saya tak pasti. Siapa yang nak, saya persilakan, tuan-tuan dan puan. Sama ada, tapi eloklah, tuan-tuan dan puan, apalah sangat dengan harga RM78 ataupun RM97 untuk pendaftaran mengaji, tuan-tuan dan puan, sekali untuk seumur hidup. Bayangkan Ustaz Taufik ni, tuan-tuan dan puan, dia berkelana 5 tahun hingga ke Hadramaut, Yaman, belajar bahasa Arab. Balik mengajar, tuan-tuan dan puan, berpengalaman lebih 15 tahun mengajar bahasa Arab. Dan dia pernah kongsikan program ini di Radio Zayan selama 2 tahun, tuan-tuan dan puan. Jadi seorang yang sangat berkaliber, tuan-tuan dan puan, seorang yang memang mempunyai kemahiran, kepakaran dalam bahasa Arab. Saya bawakan kepada anda, tuan-tuan dan puan. Jadi insya-Allah kalau anda nak memahami Al-Quran dengan lebih baik, nak kuasai makhraj dan juga waqaf dan juga ibtida dengan lebih baik membaca Al-Quran, joinlah program bahasa Arab ni, tuan-tuan dan puan. Ya. Kalau nak mahir baca Al-Quran, jangan lepaskan peluang, tuan-tuan dan puan. Join kami jadi ahli Cepat Quran, kita mengaji sama-sama. Kita bawa program ni, tuan-tuan dan puan, setiap hari insya-Allah. InsyaAllah amat-amat berbaloi kepada anda yang ingin mendaftar mengaji, tuan-tuan dan puan, saya persilakan. Siapa yang nak join kita belajar, boleh buat pendaftaran di bawah sekarang ya. Baik, ada yang kata Ustaz, cucu saya di Mesir sekarang. Alhamdulillah. Baik, mak nak belajar kelas Ustaz dengan bahasa Arab. Silakan, Syib, siapa yang nak belajar daftar hari ini, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah buku-buku ini kami akan hantarkan kepada anda, sama ada kelas pengajian Al-Quran ataupun bahasa Arab, tuan-tuan dan puan. Saya jemput insyaAllah. Ini julung-julung kalinya program kita bawakan kepada anda. Baik, tuan-tuan dan puan, saya nak tunjuk tudung, tapi sebelum itu, tuan-tuan dan puan, saya ada bawa something special kepada anda. Kepada anda yang belum pernah lagi try, tuan-tuan dan puan, anda kena try sesuatu yang sangat istimewa. Jauh kita bawa, tuan-tuan dan puan, daripada Turki. Buah aprikot organik. Buah aprikot organik, tuan-tuan dan puan, kita bawakan kepada anda. Siapa yang belum pernah try, kena try, tuan-tuan dan puan. Tapi seorang kita bagi hanya 500 gram saja, tuan-tuan dan puan. Sebab buah dia terhad, buah dia tak banyak, tuan-tuan dan puan. Kualiti buah sangat cantik. Siapa nak, tuan-tuan dan puan, hanya tinggal 16 saja lagi, untuk 16 orang sahaja.
hanya tinggal untuk 16 orang saja tuan-tuan puan. Seorang hanya boleh beli 500 gram. Sebab apa kita hadkan tuan-tuan puan. Ustaz, nak daftar macam mana? Boleh buat pendaftaran di beg kuning ya. Sekejap lagi saya buka balik pendaftaran program mengaji Al-Quran dan pendaftaran ke kelas bahasa Arab. Sekejap lagi saya buka semula di beg kuning. Sekarang ni saya sedang buka tuan-tuan dan puan adalah order untuk buah apricot. Hanya tinggal 16 saja lagi tuan-tuan dan puan untuk 16 orang yang pertama. Siapa yang nak, saya persilakan tuan-tuan dan puan. Yang nak persilakan. Kualiti buah alhamdulillah tuan-tuan dan puan kita pilih yang saiz jumbo. Tuan-tuan dan puan, kita bawa yang terbaik kepada anda. Yang mana nak boleh dapatkan tuan-tuan dan puan ada di beg kuning ya. Siapa yang dah pernah makan tuan-tuan dan puan mungkin dah tahulah rasanya macam mana. Yang belum pernah anda kena try tuan-tuan dan puan. Jauh kita bawa ni daripada Turki. Buah apricot organik tuan-tuan dan puan. Hanya untuk anda ya. Baik, memang susah nak dapat yang saiz jumbo ni tuan-tuan dan puan. Yang ada pun sekarang yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil tu kurang sedap lah. Dia punya rasa dia kurang manis dan taklah selembut ini tuan-tuan dan puan. Siapa yang nak try yang ni, saya persilakan. Baik, semalam tuan-tuan dan puan kita ada buat sale jualan super luar biasa tuan-tuan dan puan. Daripada harga RM25, hari ini tuan-tuan dan puan untuk tudung sarung cotton yang ada, kita panggil nama dia tuan-tuan dan puan, sekejap saya pinkan kepada anda. Siapa yang nak boleh terus dapatkan di beg kuning tuan-tuan dan puan. Special kita bawakan kepada anda. Tudung sarung stripe tuan-tuan dan puan. Saiz XL berdagu. Ini dia. Saya bawakan kepada anda tuan-tuan dan puan. Harga berapa? Kita bagi RM20 je selai. Siapa nak tuan-tuan dan puan? Tudung sarung kosong. Nampak kosong tapi sebenarnya ada stripe tuan-tuan dan puan. Ada jalur-jalur. Nampak tak? Dia ada jalur tuan-tuan dan puan. Dia ada jalur. Yang ni berapa kita bagi? RM20 selai. Siapa yang nak silakan tuan-tuan dan puan. Untuk tudung Palestin pun kita bagi RM20 saja tuan-tuan dan puan. Siapa yang beli hari ni, kita bagi jualan sempurna dengan birthday mega sale tuan-tuan dan puan. RM20 sahaja. Ya. Itu dia daripada Puan Rohana. Dia kata dah beli 3 kali buah apricot. Memang sedap dan lembut. Tuan-tuan dan puan, siapa yang nak buah apricot, tadi ada tinggal untuk 16 orang sahaja. Siapa cepat dia dapat. Okey, yang ni tuan-tuan dan puan, warna dia warna biru muda, biru cair. Tuan-tuan dan puan, nampak tak? Dia nampak plain tapi sebenarnya ada stripe, ada stripe, ada jalur-jalur tuan-tuan dan puan. Ada penutup dagu lagi, ready untuk solat. Kalau anda pergi berjalan ke mana-mana, tertinggal telekung tuan-tuan dan puan, tudung ni boleh terus buat sembahyang. Siapa yang nak tuan-tuan dan puan? Siapa yang nak, insya-Allah boleh dapatkan. Ada banyak pilihan warna. Tuan-tuan dan puan, antaranya kita ada warna macam ni pun ada. Ya, warna hijau ni ada. Kita ada warna kelabu. Kita ada warna kelabu tuan-tuan dan puan. Kita ada warna pink. Kita ada warna pink. Kita ada warna purple. Purple muda. Ya. Silakan tuan-tuan dan puan. Banyak pilihan warna ada di beg kuning. Special kita bagi ni tuan-tuan dan puan. Biasa kita jual ni RM25. Tapi hari ni saya bagi RM20 sahaja. Siapa yang nak pakai kain tudung baru, tuan-tuan dan puan, dengan harga yang amat berpatutan, dapatkan terus. Ustaz, nak order buah tu macam mana? Okey tuan-tuan dan puan, siapa yang nak order buah apricot? Sekejap saya bukakan ya. Sekejap saya bukakan tuan-tuan dan puan. Siapa yang nak order buah apricot? Saya bukakan sekali lagi. Kalau ada di kalangan anda yang nak buah apricot, saya bukakan sekali lagi. Okey, sekarang tuan-tuan dan puan dah tinggal 15. Tadi ada 16. Sekarang dah tinggal 15 tuan-tuan dan puan. Siapa yang nak dapatkan di beg kuning tuan-tuan dan puan, buah apricot organik daripada Turki kita bawakan kepada anda. Special tuan-tuan dan puan, hanya tinggal untuk 15 orang. Kualiti buah memang cantik tuan-tuan dan puan. InsyaAllah tidak mengecewakan. InsyaAllah tidak mengecewakan. Yang mana yang nak boleh terus order di beg kuning ya. Siapa yang nak boleh terus buat tempahan order anda. Boleh COD kalau duduk di Semenanjung. Duduk di Sabah Sarawak, saya kurang pasti ya. Boleh cek lah di beg kuning anda. Okey, tadi ada kawan kita tanya nak daftar kelas mengaji Al-Quran tuan-tuan dan puan. Siapa yang nak daftar kelas mengaji Al-Quran bersama-sama dengan kami, pendaftaran sekali untuk seumur hidup. Tidak ada yuran pengajian bulanan ataupun tahunan. Saya persilakan sekarang. Siapa yang nak daftar mengaji, tekan beg kuning sekarang tuan-tuan dan puan. Boleh add to cart ya, boleh add to cart sekarang. Okey, saya bagi 10 saat untuk pendaftaran pengajian. 10 saat untuk pendaftaran pengajian. Kemudian saya nak buka sekali lagi untuk pendaftaran ke kelas pengajian bahasa Arab tuan-tuan dan puan.
pendaftaran ke pengajian bahasa Arab. Saya buka sekarang, yang saya sedang pin sekarang tuan-tuan puan untuk pengajian Al-Quran. Kita belajar daripada asas sama-sama. Siapa yang nak join bahasa Arab tuan-tuan puan, sekali lagi saya persilakan. Hanya tinggal tak sampai 100 lagi tuan-tuan puan pendaftaran untuk batch yang pertama ini. Siapa yang nak silakan tuan-tuan puan. Siapa nak boleh terus cepat-cepat daftar. Nanti anda akan bukan saja dapat buku, anda akan dapat akses kepada video rakamannya, dan juga bonus Ustaz Taufik sendiri akan bersiaran bersama-sama dengan kita di page Cepat Quran seminggu sekali. Jadi siapa yang belum lagi daftar, jangan lepaskan peluang. Boleh daftar tuan-tuan. Ada di beg kuning. Baik, alhamdulillah. Seterusnya tuan-tuan sekejap ya. Saya ada buat jualan juga tuan-tuan untuk kain tudung Palestin. Kain tudung Palestin pun sama tuan-tuan. Kita jual dengan harga RM25, tapi tidak hari ini. Siapa yang beli hari ini tuan-tuan, anda bayar RM20 sahaja. Kalau anda beli hari ini tuan-tuan untuk kain tudung Palestin untuk dewasa, hanya RM20 tuan-tuan. Hanya RM20 sahaja. Siapa nak tuan-tuan, ada banyak pilihan warna. Ada banyak pilihan warna. Imah dia kata baru daftar. Terima kasih Imah. Yang ni tuan-tuan, yang stok ada kat kita tinggal 10 lai saja untuk 10 orang yang tercepat dengan harga RM20, harga promosi. Harga asal RM25, hari ni bayar RM20 saja. Tuan-tuan, tudung Palestin. Ya, nanti sampai-sampai tulis sarung pakai. Material dia moskrip tuan-tuan. Jadi tak perlu iron. Tak perlu iron tuan-tuan. Ini ironless ya. Siapa yang nak tuan-tuan, hanya tinggal 10 sahaja yang ini. Siapa cepat dia dapat dengan harga RM20 sepasang. Selai ya. Selai RM20 tuan-tuan. Ini kita jual biasa RM25, tapi tidak hari ini. Hari ini kita bagi RM20 sahaja. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada yang mendaftar ke program pengajian Al-Quran dan juga program bahasa Arab bersama-sama dengan kami insya-Allah. Untuk program bahasa Arab, hari Jumaat nanti adalah sesi pengajian kelas yang pertama. Jadi jangan lepaskan peluang untuk insya-Allah tuan-tuan bersama-sama dengan kami di Cepat Quran. Kita mengaji Al-Quran dan kita belajar bahasa Arab tuan-tuan ya. Baik, seterusnya saya nak kongsikan dengan anda seperti biasa tuan-tuan, juara kita tidak lain dan tidak bukan. Saya perkenalkan kepada anda, kita ada brus gigi Sugi. Siapa yang belum pernah guna brus gigi Sugi tuan-tuan, ini dia. Saya bawakan kepada anda satu teknologi tuan-tuan, daripada kajian oleh universiti tuan-tuan, telah mengkaji tentang keberkesanan dan kebaikan kayu sugi dan menghasilkan brus gigi ni tuan-tuan. Ini brus dia terbuat daripada kayu sugi. Ini bukan plastik tuan-tuan ya. Ada 5 pilihan warna. Warna putih macam saya pegang ini, ada warna biru, ada kuning, ada hijau, ada warna pink. Tapi siapa yang nak tuan-tuan, kalau anda ambil 10, saya bagi harga promosi 1 jatuh RM8. Kalau anda beli 1, RM9.90 ya. Siapa yang nak brus gigi sugi, insya-Allah tuan-tuan, baik untuk mereka yang ada gusi mudah berdarah ke, sebab dia tak terlalu keras brus dia ni tuan-tuan ya. Insya-Allah sedap diguna tuan-tuan. Lebih baik kalau mengikut kajian Universiti Kebangsaan Malaysia, penggunaan brus gigi ini memberi kesan yang lebih baik berbanding yang daripada plastik ya. Yang brus ni daripada plastik. Yang ni daripada kayu sugi dan campuran silika hitam ya. Siapa yang nak cuba, silakan tuan-tuan, boleh dapatkan ada di beg kuning. Baik, alhamdulillah. Ustaz, tudung warna pink ada tak? Ada. Nak tudung yang mana? Kalau tudung yang tadi ada. Kalau nak tudung sarung tu tuan-tuan, yang kita bagi sale tu daripada RM25 ke RM20, ada banyak pilihan warna. Anda boleh masuk sendiri pilih tuan-tuan. Harga memang murah meriah. Harga tengah murah meriah tuan-tuan. Siapa yang nak boleh dapatkan tuan-tuan. Harga memang murah meriah. Ada kalau nak warna tuan-tuan, kita ada beberapa pilihan warna. Nak merah pun ada. Ada warna merah tuan-tuan. Ada warna merah macam ni ya. Kemudian ada warna pink. Ada warna pink macam ni tuan-tuan. Ada warna pink macam ni. Ada macam-macam. Ada warna coklat, warna skin tuan-tuan. Ada warna skin. Ada warna dark coklat pun ada.
Ada warna dark coklat, tuan-tuan dan puan. Banyak pilihan warna, ada 20 pilihan warna. Siapa yang nak, tuan-tuan dan puan, dapatkan sekarang. Ini tengah murah, tuan-tuan dan puan. Harga asal jualan kita 25. Tapi saya bagi 20 saja. Mereka kata, hai, Ustaz jual tudung. Ya, jual tudung. Tapi Ustaz tak pakai tudung. Ustaz pakai tudung, nanti mereka masuk viral lah. Mereka kata, tu dia lah. Orang lelaki pakai tudung. Ni, tuan-tuan dan puan, siapa yang nak kain batik, kain pelekat dia, InsyaAllah boleh dapatkan, tuan-tuan dan puan. Ada di beg kuning juga. Ada di beg kuning, tuan-tuan dan puan. Kita ada bagi harga tawaran istimewa. Untuk tudung Palestin, untuk kanak-kanak pun ada. Siapa yang nak tudung Palestin untuk kanak-kanak, tuan-tuan dan puan, design yang sama. Kalau yang dewasa tadi kita buat sale RM20. Yang kanak-kanak kita bagi RM14.90. Hanya tinggal 5 saja lagi. Untuk kanak-kanak hanya tinggal 5 je lagi, tuan-tuan dan puan. Untuk dewasa tinggal 10. Yang kanak-kanak hanya tinggal 5 lay dengan harga RM14.90. Untuk design ini, design Palestin ini. Yang kanak-kanak hanya tinggal 5 lay. Yang dewasa hanya tinggal 10 saja lagi. Siapa cepat dia dapat. Saya pinkan yang dewasa ya. Yang dewasa pun, tuan-tuan dan puan, daripada harga 25, hari ini kita bagi 20 saja. Siapa nak boleh terus dapatkan di beg kuning. Baik. Yang dewasa dah tinggal 6, tuan-tuan dan puan. Tadi ada 10, dah tinggal 6 dah. Siapa yang nak dapat kena cepat, tuan-tuan dan puan. Harga tengah murah ni. Harga 20 kita bagi. Harga 20 saja, tuan-tuan. Hanya tinggal 6 lay sahaja lagi. Anda pilihlah warna yang ada yang berkenan, tuan-tuan dan puan, sebelum disambar orang dengan harga yang sangat murah, tuan-tuan dan puan. Siapa yang nak try kain tudung Palestin, tuan-tuan dan puan, nama dia lah, nama dia tudung Palestin. Sebab apa? Dia buat design dia macam serban. Nampak tak? Ya? Design dia ala-ala serban begitu, tuan-tuan dan puan. Dia punya ni lah design dia. Baik, alhamdulillah. Siapa ada soalan silakan, tuan-tuan dan puan. Yang ada soalan dipersilakan. Jangan malu, jangan segan. Kita ada pilihan kurma juga, tuan-tuan dan puan. Kita ada kurma, kita ada kacang botak dan macam-macam lagi. Kalau boleh saya tunjuk beberapa kepada anda ya. Ini antara yang menjadi best seller kita, tuan-tuan dan puan. Kacang botak. Siapa yang belum pernah try, anda kena try, tuan-tuan dan puan. Kacang botak ni memang special. Baru-baru ni kita jual hari raya baru ni, tuan-tuan dan puan. Ini mendapat sambutan terhangat sekali ni. Kalau anda nak buat minum petang, nak minum dengan kopi O, teh O, tuan-tuan dan puan, boleh dapatkan. Balang kecil pun ada, balang besar pun ada. Harga berpatutan kita bagi kepada anda, tuan-tuan dan puan. Harga amat berpatutan. InsyaAllah bukan saja dapat. Ustaz, tudung setin ada lagi ke? Tudung setin ada. Tudung setin kita ada 2 jenis, tuan-tuan dan puan. Saya tunjukkan kepada anda. Kita ada yang bawal, kita ada yang semi instant. Sekejap saya tunjukkan. Siapa yang nak tudung sekejap, tuan-tuan dan puan, saya tunjukkan kepada anda siapa yang nak tudung tudung semi instant. Kita ada semi instant, tuan-tuan dan puan. Sekejap saya pinkan. Kita ada 2, tuan-tuan dan puan, bawal dan juga yang semi instant untuk material satin. Harga murah meriah kita bagi, tuan-tuan dan puan. Ini dia. Saya pinkan tudung bawal, tuan-tuan dan puan. Siapa yang nak tudung bawal, kita bawakan kepada anda. Sekejap ya. Itu dia, tuan-tuan dan puan. Saya bawakan kepada anda tudung bawal. Ini dia, tuan-tuan dan puan. Ini antara pilihan-pilihan yang ada. Harga RM39.90, tuan-tuan dan puan. Eksklusif daripada Fatihah, tuan-tuan dan puan. Cantik. Siapa yang nak try, tuan-tuan dan puan. Ini tudung bawal ya. Yang ni bawal, tuan-tuan dan puan. Itu dia. Kita ada macam-macam. Macam-macam design, macam-macam warna, tuan-tuan dan puan. Yang mana anda berkenan, boleh terus tengok di beg kuning, tuan-tuan dan puan. Cantik-cantik belaka. Ya. Siapa yang nak, ini tudung bawal, tuan-tuan dan puan. Cantik-cantik belaka, tuan-tuan dan puan. Ini dia. Banyak pilihan. Banyak pilihan di beg kuning, tuan-tuan dan puan. Siapa yang nak, kita ada bawal. Dan juga, tuan-tuan dan puan, kita ada semi instant. Yang ni semi instant, tuan-tuan dan puan. Ini semi instant, ada penutup dagu. Yang ni semi instant, saya pinkan yang semi instant. Ini material satin ya. Yang ni material satin, tuan-tuan, eksklusif daripada Fatihah. Yang ni, tuan-tuan, memang design kita sendiri. Ini memang design kita sendiri, tuan-tuan. Kita printkan, tuan-tuan. Tudung sarung instant, semi instant, tuan-tuan. Sebab apa kita namakan semi instant?
Sebab di depan ni kita buat memang terbuka begini tuan-tuan, untuk anda yang nak pakai ring ke, anda nak selempang ke kiri ke kanan tuan-tuan, ada beberapa pilihan. Nak yang jalur-jalur macam ni ada, warna hijau, warna pink, warna hitam ya. Kita ada warna biru, nak purple sikit lah. Kemudian kita ada color mocha tuan-tuan, ada warna yang campur begini, ada yang begini tuan-tuan desainnya ya. InsyaAllah yang mana yang anda berkenan boleh terus dapatkan, ada di beg kuning. Dan tuan-tuan dan puan, baru sampai sejadah warna hitam. Sebelum ni dah habis banyak tuan-tuan dan puan. Hitam ada balik. Siapa yang nak sejadah tuan-tuan dan puan, kita ada sejadah yang baik untuk mereka yang ada masalah lutut. Kalau ada sakit-sakit lutut ke tuan-tuan dan puan, boleh cuba. Ini dia tuan-tuan dan puan. Yang ni menjadi best seller bagi sejadah. Sebelum ni dah habis tuan-tuan dan puan, tapi alhamdulillah baru ada balik, tapi tak banyak tuan-tuan dan puan ya. Kalau anda lihat di sini, dia lembut tuan-tuan dan puan. Anda nampak tak? Bila saya tekan tu, dia bounce naik balik tuan-tuan dan puan. Dia ada form. Siapa yang sakit lutut boleh cuba. Ketebalan dia lebih kurang dalam 2 cm ya. Dia ada lagi yang lebih tebal, lebih baik daripada ini, tapi harga mungkin mencecah sampai ratusan ringgit tuan-tuan dan puan. Yang ni kita bagi dengan harga RM35. Dia anti slippery juga. Maksudnya kalau anda letak bawah di atas semen, di atas mozaik ke apakah, dia tak licin tuan-tuan dan puan ya. Siapa yang nak, ada beberapa pilihan warna. Yang ni warna yang paling menjadi permintaan ramai lah, warna hitam. Kemudian kita ada warna apa lagi? Kita ada warna coklat. Yang ni design dia lain sikit. Kalau yang tadi dia buat tengah kosong, yang ni di tengah dia ada macam bunga ya. Dia ada macam tiang di tepi tuan-tuan dan puan. Material kualiti sama, design yang berbeza. Kemudian kita ada warna kuning. Kita ada warna kuning macam ni. Kemudian kita ada warna merah tuan-tuan dan puan. Kita ada warna merah. Cantik ya. Siapa yang nak tuan-tuan dan puan, silakan. Dia baik untuk siapa yang ada sakit lutut ke apakah ya. Anda tengok bila saya pijak tuan-tuan dan puan, dia macam tenggelam sikit lah kaki kita tu. Jadi sedap, insya-Allah. Semoga anda yang ada sakit lutut dan sebagainya tuan-tuan dan puan, taklah terasa sangat sakit apabila nak turun sujud ataupun nak bangun dari sujud. Kita ada warna kelabu. Kita ada warna kelabu. Kita ada warna hijau tuan-tuan dan puan, dan kita ada warna biru. Itu dia. Kepada anda yang nak tuan-tuan dan puan, jangan lepaskan peluang untuk mendapatkannya. Baik, siapa yang nak, kipas pun ada noh. Kita sebelum ni dah habis tuan-tuan dan puan kipas. Baru sampai dalam 30 biji tuan-tuan dan puan. Kipas tu dia ada 3 tuan-tuan dan puan, iaitu ada kipas 5 kelajuan. Dia ada kipas 5 kelajuan. Kemudian dia ada aircon. Ini dia tuan-tuan dan puan. Siapa yang nak boleh dapatkan. Sekejap saya tunjukkan kepada anda sekejap tuan-tuan dan puan. Siapa yang nak ni, dia ada lampu suluh lagi tuan-tuan dan puan. Special. Di luar tuan-tuan dan puan orang jual sampai RM50. Kita bagi RM39, 90 sen sahaja. Siapa yang nak kipas ni tuan-tuan dan puan, jangan lepaskan peluang. Ini stok dia terhad tuan-tuan dan puan. Stok dia tak banyak. Dengan harga itulah. Dengan harga yang kita tawar tuan-tuan dan puan. Sekejap saya tunjukkan kepada anda. Siapa yang nak kipas ni, jangan lepaskan peluang tuan-tuan dan puan. Harga memang amat berpatutan kita bagi. Sekejap saya tunjuk, demokan macam mana kepada anda, macam mana kegunaan dia. Begini rupa dia tuan-tuan dan puan. Dia datang dengan kabel charger. Dia datang dengan tali ini sekali. Ini dia tuan-tuan dan puan. Dia ada 2 button. Button utama dia untuk on off. Anda tekan sekali je. On. Tuan-tuan dan puan. Ini kelajuan yang pertama. Dia ada 5 kelajuan. Semua dia akan bagi tahu bateri tinggal 76%. Kalau anda nak tambah kelajuan, anda tekan sekali lagi. Nak tambah lagi, tekan sekali lagi. Nak tambah lagi, tekan sekali lagi. Nak tambah lagi, tekan sekali lagi. Artinya ada 5 kelajuan angin tuan-tuan dan puan. Angin dia memang kuat. Angin dia memang kuat tuan-tuan dan puan. Siapa yang belum pernah try, anda kena try tuan-tuan dan puan. Itu dia. Selain daripada ada angin 5 kelajuan, dia ada aircon. Kalau anda tekan lama di sini, akan keluar warna hijau. Nampak tak? Dia ada keluar warna hijau tuan-tuan dan puan. Nanti di bahagian depan ini, dia pakai teknologi yang canggih tuan-tuan dan puan. Dia akan mengeluarkan titisan air. Air tu kita tak perlu tambah. Tak perlu ambil air pergi letak tuan-tuan dan puan. Tak perlu. Nanti dia akan terhasil dengan sendiri. Ini harga jualan dalam mall tuan-tuan dan puan. Dia jual RM50 satu. Saya bagi RM39.90. Tuan-tuan dan puan. Tengok dalam tempoh beberapa saat sahaja, dia sudah mula mengeluarkan
peluh sejuk tu tuan-tuan dan puan. Selain daripada itu, kalau anda terjaga tengah malam, lampu tak ada, elektrik tak ada, dia ada lampu suluh. Kalau anda nak cari tombol pintu tang mana, kunci kereta tang mana ya. Kalau nak tutup, double klik. Nak on, double klik juga. Siapa yang nak tuan-tuan dan puan, selain daripada lampu, selain daripada ada kipas 5 kelajuan, dia ada aircon sekali tuan-tuan dan puan. Dia ada aircon sekali. InsyaAllah, siapa yang berminat nak off dia, tekan sekali je tutup. Tuan-tuan dan puan, saya bagi special price RM39.90 sahaja. Siapa yang nak boleh dapatkan, ada di bak kuning. Kalau anda nak pegang macam ni pun boleh. Anda nak letak atas meja buat kerja pun boleh tuan-tuan dan puan ya. Kalau anda nak gantung di tali, nak letak macam ni pun boleh ya. Silakan siapa yang nak tuan-tuan dan puan, kita buat sempena dengan birthday mega sale 6.6 tuan-tuan dan puan. Kita bagi special price. Kita bagi kepada anda hanya dengan RM39.90. Baik, Alhamdulillah tuan-tuan, saya pun tak mau berpanjang-panjang kerana Ustaz Zul akan bersama-sama dengan anda sebaik sahaja selepas ini. Sekali lagi, sekadar ulangan saya nak bagi tahu siapa yang belum lagi dapatkan kad makhraj, jangan lepaskan peluang dapatkan kad makhraj. Yang saiz A4 ni harga hanya RM9.90. Siapa yang belum lagi join program bahasa Arab, program mengaji Al-Quran bersama-sama dengan kami tuan-tuan, jangan lepaskan peluang. Pendaftaran hanya sekali untuk seumur hidup. Anda bayar harga bukunya tuan-tuan dan puan. Kalau nak kirakan dengan kos apa yang anda akan terima tuan-tuan dan puan, termasuklah akses kepada aplikasi, termasuklah dengan program-program pengajian yang kita buatkan silih berganti tuan-tuan dan puan, non-stop setiap hari kepada anda. Semua itu kalau daftar hari ini hanya bayar RM97 ya. Siapa yang belum lagi tuan-tuan dan puan, saya jemputlah untuk bersama-sama. Dan panggilan akhir untuk petang ini bagi mereka yang nak daftar ke program bahasa Arab, jangan lepaskan peluang tuan-tuan dan puan. Marilah bersama-sama saya dan Ustaz Taufik dalam kelas bagi episod yang pertama hari Jumaat nanti tuan-tuan dan puan. Okey, saya berhenti di situ. Yang baik itu daripada Allah, yang silap dan salah daripada kelemahan diri saya sendiri, saya mohon ampun dan maaf. Saya akhiri pertemuan ini dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Jangan lupa mahirkan diri membaca Al-Quran bersama-sama dengan kami di Cepat Quran. Sampai kita jumpa lagi. Terima kasih dan Assalamualaikum.